Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda buka peta, tengok dan rasa macam tengah baca tulisan purba yang tak difahami? Jangan risau. Hari ni kita akan pecahkan kod bahasa peta ni, iaitu cara nak tentukan arah mata angin. Percayalah, lepas ni sekeping peta tu akan nampak macam sebuah dunia yang terbuka luas untuk kita terokai. Jom kita mula. Mesti pernah kan tenung peta lama-lama, lepas tu kepala mula pening. Simpang ni belah utara ke selatan dari rumah aku? Ataupun kalau aku nak ke Tasik tu, aku kena jalan ke arah mana sebenarnya? Kita semua pernah lalui fasa tu. Tapi jangan risau, dalam perkongsian kali ni, kita akan lenyapkan semua kekeliruan tu sama-sama. Okey, semua perjalanan bermula dengan langkah pertama. Dan untuk kita, langkah pertama adalah untuk betul-betul kenal dengan jantung setiap peta, iaitu bunga kompas. Tanpa faham benda asas ni, memang ke mana-mana lah kita nanti. Jadi, jom kita bedah siasat dulu apa benda sebenarnya kompas ni. Jadi, apa itu arah mata angin? Senang cerita, anggap je ia macam huruf ABC dalam bahasa peta. Ada 8 huruf utama yang jadi standard rujukan semua orang. Bila kita dah cam ke 88 arah ni, barulah kita boleh bersembang dengan peta tu dan faham dengan tepat mana letaknya sesuatu tempat. Okey, kita mulakan dengan yang paling asas, yang paling kita biasa dengar. 4 penjuru utama. Utara, selatan, timur dan barat. Bayangkan ini macam 4 tiang utama sebuah rumah. Segala-galanya dibina berpandukan 4 tiang ni. Setakat ni mudah je kan? Baik, 4 tiang dah ada. Sekarang, untuk bacaan yang lebih tepat, kita tambah lagi 4 arah di celah-celah tiang tadi. Contohnya, antara utara dengan timur, kita ada timur laut. Antara selatan dengan timur pula, kita panggil tenggara. Dan seterusnya. Nah, sekarang dah lengkap 8 arah. Barulah kita betul-betul bersedia untuk membaca mana-mana peta dengan yakin. Okey, teori dah cukup. Sekarang tiba masanya untuk bahagian yang paling seronok, iaitu praktikal. Jom kita guna ilmu yang baru kita belajar ni pada peta yang sebenar. Kita akan lihat macam mana nak cari arah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebenarnya, ada 4 langkah mudah je. Pertama, cari dan tandakan 2 lokasi yang terlibat. Kedua, ambil pembaris, lukis satu garisan lurus yang sambungkan kedua-dua titik tu. Ketiga, dan yang ni tolong fokus betul-betul, letakkan kompas kita tepat di atas titik rujukan atau titik permulaan kita. Dan akhir sekali, yang keempat, kita cuma perlu baca garisan yang kita lukis tu menuju ke arah mana pada kompas. Senang kan? Okey, yang ini saya nak anda semua betul-betul hadam. Ini adalah peraturan emas. Kalau anda lupa semua benda lain pun tak apa. Tapi tolong jangan lupa yang ini. Arah mesti. Saya ulang, mesti ditentukan dari titik rujukan. Perkataan kuncinya ialah dari. Kalau soalan tanya arah X dari Y, kompas kita mesti duduk atas Y. Kalau silap letak, jawapan kita dijamin salah. Ingat tu ya? Baik, cara terbaik untuk belajar sudah tentulah dengan buat sendiri. Jadi, apa kata kita cuba jawab satu soalan latihan sama-sama. Saya akan bimbing anda satu persatu. Dah sedia? Jom. Okey, ini soalannya. Apakah arah simpang 3 Pekanbaru dari kilang? Nampak tak perkataan ajaib tu? Dari. So, ini terus bagi kita clue paling besar. Titik rujukan kita yang mana satu? Simpang 3 atau kilang? Dah tentu kilang sebab soalan tanya arah dari kilang. Jelas kan? Okey, jom kita buat langkah 1 dan 2. Pertama, kita cari dan bulatkan kilang. Dah jumpa. Kemudian, kita cari dan bulatkan simpang 3 Pekanbaru. Dah jumpa juga. Sekarang, kita cuma perlu sambungkan kedua-dua bulatan ni dengan satu garisan lurus. Macam ni. Seterusnya, langkah ketiga yang paling kritikal. Kita ambil bunga kompas kita dan letakkan titik tengah kompas tu betul-betul ngam-ngam di atas titik rujukan kita, iaitu kilang. Pastikan arah utara pada kompas selari dengan arah utara peta. Dan langkah terakhir, tengok balik garisan yang kita lukis tadi. Ia menunjuk ke arah mana pada kompas kita. Cuba lihat. Ia jatuh betul-betul di antara utara dan timur. Jadi, jawapannya sudah tentulah timur laut. Tahniah, kita dah berjaya selesaikan soalan ni. Okey, kita dah tahu macam mana nak buat. Tapi sekarang timbul pula soalan yang lebih besar. Kenapa? Kenapa kita perlu tahu semua ni? Apa pentingnya kemahiran ni dalam hidup kita? Jom kita fikirkan sejenak.
Sebenarnya, kemahiran ni bukan setakat untuk lulus keperiksaan tau. Ini adalah asas untuk kita faham dunia di sekeliling kita. Bila anda faham arah, anda bukan lagi sekadar nampak simbol atas kertas, anda mula nampak cerita di sebaliknya. Anda akan faham kenapa satu bandar tu dibina menghadap ke timur atau kenapa lebuh raya tu dibina menuju ke barat daya. Ia mengubah cara kita melihat dunia dari sekadar pengguna kepada seorang pemerhati yang faham. Jadi sekarang, anda bukan lagi pembaca peta yang pasif. Anda dah ada kemahiran seorang pengemudi. Anda ada kuasa untuk mentafsir dan meneroka. Soalan terakhir saya untuk anda. Dengan kemahiran baru ni, kalau anda boleh tuju ke mana-mana sahaja, ke manakah kompas anda akan bawa anda selepas ni? Fikir-fikirkan.